kawasan keluar Masjid Nabawi. Mana Umi tak sampai lagi? Tak tahu dah. Kat dalam bilik kot. Awak terbagi dapat berapa minggu yang awak sebab apa? Dia punya fadilat ni kita bersolat tu. Lepas tu seluruh penduduk Madinah akan datang ke Masjid Nabawi. Jadi Masjid Nabawi akan disesak. Apatah lagi besok adalah Maulid Rasul. Malam ni tak percaya awak tengok, awak pergi kat kawasan yang tunggu Raudah, yang Bupan. Orang penuh situ. Itu pun dikepung-kepung, ditutup. Semalam nak pergi Raudah punya seksa, tapi bukan senang nak pergi Raudah. Punya seksa kita nak pergi Raudah, nak pusing sini. Akhirnya dapat juga Alhamdulillah cuma dapat masuk. Jadi malam ni lagi ramai orang. Ketika itu akibat ada provokasi daripada orang Yahudi. Orang Yahudi dulu banyak tinggal di Madinah kerana mereka berjangka Nabi akhir zaman ni daripada kalangan orang-orang mereka, daripada bangsa Yahudi, tapi Allah telah tetapkan orang Arab. Jadi Nabi kita daripada bangsa Arab. Jadi mereka rasa begitu kecewa bila Nabi yang dilantik itu adalah daripada orang Arab. Jadi apabila mereka tinggal di Madinah, mereka banyak buat onar, buat onar di mana mereka sering melanggar perjanjian atau piagam Madinah, melanggar piagam Madinah yang ditandatangani antara orang-orang Yahudi dan juga Sa'i dah tu. Habis kita kena naik itu ke? Badar. Di mana dalam Okey. Badar itu banyak tokoh-tokoh ataupun festival yang Khalas habis. Haji. Sini. Pose. Peace. Peace yo. Jaga. Buat abang ambil gambar. I'm Batman. Video. Okey bang.
يجوز معي انا আফ্রিকা ইউটিউবে চাষ করে দেখা যায় বেশিরভাগ খায় মনে করেন যে বেশি বেশি ওমান আরব দেশগুলোতে ইন্দোনেশিয়া খাদ্য Oke, Pak.